Okey, ni Kak Oya nak buat demo korang macam mana nak letak minyak ni dekat rambut. Okey, dekat kulit kepala. Bukan letak dekat rambut, okey? Letak dekat kulit kepala. First, ini Kak Oya punya bahan uji kajian Kak Oya. First, dia memang ada masalah kulit kepala tau. Masalah kulit kepala yang kering. So, apa yang ni korang belahkan rambut ni, okey? Kulit kepala ni, korang ambil minyak ni, okey, minyak ni. Korang titiskan. Okey? Nampak tak? Dia ada, nampak tak? Duduk macam ni. Okey? Ni letak dekat kulit kepala ya. Okey, letak dekat kulit kepala. Korang gosokkan. Urutkan dia biar dia menyerap dekat kulit kepala ni. Menyerap. Okey. Biarkan dalam berapa minit. Korang selak sebelah sini pula. So buat ulang step yang sama, letak minyak tadi dekat kulit kepala. Lepas tu korang urut-urutkan macam ni. Lepas tu mana yang rambut dekat bawah ni frizzy, okey, yang berbelah-belah ni korang ambil minyak ni tadi, okey, letak dekat bahagian rambut yang damage tu tadi. Letak kat tapak tangan. Okay. Macam tu. Letak dekat ujung-ujung. Scalp sihat, rambut cantik. Jangan lupa buat scalp treatment seminggu sekali. Dapatkannya sekarang, klik beg kuning.